Aku cadangkan kan korang jangan belilah kursi ni. Masalah tau. Kau jadi automatik malas macam aku ni. Yelah, sebab nama ni adalah kursi malas. Tapi kursi malas ni cantik Kalau kau tengok betul-betul kan. Kursi malas ni, bukan jenis plastik, getah, ada tali merah, biru, putih apa semua sekali tau. Yang ini memang cantik. Dia solid wood, bukan kayu press. Maksudnya kalau korang letak kat luar, kena hujan pun insyaAllah tak ada apa-apa. So yang ini kursi malas. Okay. Memang sangat-sangat best. Kau tengok ini, dia boleh adjust. Dia punya tempat sandar dia ni boleh adjust. Kau nak adjust kat parah mana pun boleh. Lepas tu ni, okay, kalau kau tengok macam tak selesa je bang, okay, yang ni kau boleh tarik, kau boleh letak kat kursi ni. Sebab kalau korang beli kursi ni, automatically kau jadi malas. Kau tengok, tukang review pun malas. Kan, tukang review pun, dia malas nak turun. Nak duduk, nak baring, nak tengok handphone. So, jadinya serius cakap korang. Yang ini memang betul-betul membuatkan orang jadi malas kursi ni. Tapi selesa betul. Betul. Selesa, betul-betul selesa. Macam ni kau nampak ni. Aku duduk bawah pokok, santai. Ringkan lagi ke semua boleh ni Nampak ni Huish. Harga tak mahal tau. Nampak macam mahal tapi harga tak mahal. Kau tengok dalam beg kuning. Aku letakkan kat dalam beg kuning. Okey? Pergi dalam beg kuning. Assalamualaikum.